Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan kongsikan cara bagaimana kita nak berwuduk dalam keadaan kita mungkin terhad air yang kita ada. Dan biasanya wuduk menggunakan botol spray ni kita gunakan sewaktu dalam perjalanan haji umrah. Cuma dia tak terhad kepada perjalanan haji umrah sahaja. Kita di Malaysia pun boleh kita berwuduk menggunakan botol spray ni. Mungkin kita di tempat yang sesak, terlalu ramai orang, tempat wuduk yang terhad, so kita boleh gunakan. Jadi cara kita nak berwuduk menggunakan botol spray ni dia mudah sahaja, dan kita hanya fokus kepada benda yang wajib sahaja, rukun sahaja. Iaitu pertama kita basuh muka dan niat, kemudian kedua tangan sehingga ke siku, kemudian sebahagian kepala dan akhirnya kaki. Okey, yang sunat kalau mampu buat kita buat. Tapi kalau tak mampu, cukupnya rukun sahaja. Okey, baik. Pertama sekali, syarat dia bila kita nak berwuduk menggunakan botol spray ni, mesti menggunakan air mutlak, air paip lah. Okey. Kemudian air tersebut mesti mengalir. Maksud mengalir ni kalau kita sembur di tangan kita, contoh kan, kita sembur di tangan kita, kalau macam ni dia tak mengalir lagi. Tapi bila dia dah mula menitis jatuh, itu tandanya dah mengalir. Okey, itu tandanya dah mengalir. So untuk rukun pertama kita basuh muka dan niat. Okey, nawaitul wuduk lillahi taala, saja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So kita spray di muka kita. Okey, kita spray di muka kita sehingga kita rasa ada titisan air yang mula mengalir. Okey, sehingga ada titisan air yang mula mengalir jatuh. Bila dah ada air yang mengalir jatuh, kita gosok menggunakan tangan kita. Tapi kita ratakan. Dan kita jangan angkat tangan kita ni. Jangan angkat. Selagi mana kita tak ratakan, kita jangan angkat supaya dia tak jadi air mustakmal. Okey, kita ratakan. Kalau kita rasa ada lagi tempat yang tak kena, kita sembur lagi. Okey, kita sembur lagi sehingga kita rasa ada air yang mengalir. Dan kita sapu menggunakan tangan kita. Kita ratakan air di janggut-janggut kita, side band. Okey. Selesai muka, kalau nak buat 3 kali terpulang. Cuma bila kita buat sekali, kalau rasa dah menyapu keseluruhan muka, itu dah memadai. Kemudian yang kedua adalah tangan kita. Tangan sehingga ke siku. Kalau ada jam, buka jam. Kalau ada cincin, buka cincin. Okey, sama juga kita spray sehingga ada air yang mengalir, menitis. Dia tak cukup kalau sekadar kita spray tapi tak ada air mengalir, itu hanya wap sahaja. Okey, bila dah ada air yang mengalir, kita boleh gosok. Kita boleh sapu, ratakan air. Okey. Kita ratakan air. Selagi kita tak rata, jangan angkat tangan kita. Okey. Ratakan. Okey, selesai. Tangan kiri pula. Tangan kiri. Kalau ada dah air dah mengalir, kita gosok. Okey. Selesai. Untuk rambut sapu. Kita boleh basahkan tangan kita. Kemudian kita sapu. Dah cukup. Dan kaki sama juga. Akhir sekali kaki. Kalau nak buat telinga, boleh buat telinga. Okey. Kita spray dekat kaki kita. Sehingga ada air yang mengalir. Kemudian kita gosok. Ratakan. Sama juga kaki kiri. Okey, bila dah rata, selesai wuduk kita. Okey, selesai wuduk kita. Itu sahaja untuk kita mengambil wuduk menggunakan botol spray. So kalau kita tengok air dalam botol spray ni hanya sikit sahaja digunakan. Semudah sekarang ini, kalau kita tempat yang terhad, tempat wuduk mungkin terhad, air mungkin terhad, boleh gunakan botol spray ni untuk berwuduk, untuk mengangkat hadas kecil. Okey?
Wallahu alam, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.